dahi seolah-olah macam memikirkan sesuatu. Dan lepas tu, lelaki misteri ni terus bersuara balik. Siapa yang bawa kamu semua masuk ke sini, ha? Tak ada sesiapa. Kami tengah cari jalan nak balik je bang. Lepas tu tahu-tahu sampai dusun ni, kata si Daus ni. Tak mungkin. Mustahil. Ini sangat pelik. Manusia tak mungkin dapat masuk ke sini tanpa jemputan dari bangsa kami. Siapa kamu ni? Jemputan? Apa tu bang? Jemputan apa? Serius, kami tak faham ni. Baiklah. Aku tengok kamu ni nampak seperti jujur orangnya. Macam ni lah. Untuk pengetahuan kamu semua, ini kawasan perkampungan bunian. Manusia tak akan dapat masuk tanpa ada jemputan dari pihak kami. Dan kamu mungkin tersesat masuk ke sini. Serius lah. Perkampungan bunian. Dan ketiga-tiga member ni memang pelik lah. Biar betul. Masing-masing terus berpandangan sesama sendiri dengan mata yang terpuntang, seolah-olah macam tak percaya yang diorang ni dah termasuk ke alam sebelah. Patutlah tiba-tiba je kawasan jadi cantik gila. Suasana pun tenang je. Maafkan kami bang. Kami tak sengaja masuk sini. Kami tak tahu pun yang kami dah masuk perkampungan abang ni. Baiklah. Tidak apa. Kalau betul lah kamu tersesat, aku nak kamu bertiga keluar sekarang sebelum yang lain-lain yang ada dekat sini tahu akan kehadiran kamu. Kampung kami ni langsung tak pernah bertoleransi untuk menerima kehadiran manusia. Ingat tu, kalau mereka yang lain-lain ni tahu, aku yakin kamu bertiga ni pasti akan ditangkap dan akan disoal siasat. Baiklah, tak apa bang. Kami pergi sekarang. Tapi abang boleh tunjuk tak kat mana arah pos ranger? Abang tahu tak? Kami kena dapatkan bantuan kecemasan. Member kami hilang bang. Kamu bertiga ni dah tersesat jauh benar ni. Jarang manusia boleh sampai sini tahu. Beginilah, kalau kamu nak balik, kamu bertiga patah balik tempat kamu lalu tadi dan melangkahlah sebanyak 500 langkah. Kemudian ikut arah matahari terbit. Kemudian kamu akan sampai dalam masa 5 hingga 6 jam perjalanan. Jangan berjalan waktu malam. Laluan sangat bahaya. Banyak cerun. Baik, terima kasih bang. Kami minta izin nak ambil buah ni, boleh juga bang? Sebab nak buat bekalan perjalanan kami nanti. Kami tak ada makanan. Boleh saja, tapi lebih baik kamu isi saja perut kamu di sini. Kerana sudah pastinya buah tu nanti akan gaib sebaik saja kamu semua melangkah keluar daripada sepandan kampung kami. Pergilah kamu bertiga. Ikut saja kata-kataku ni. Dan ingat, jangan sesekali patah semula ke sini.